Makeup Raya tema burgundy, maroon. 30 hari, 30 makeup raya bersama Bihan. Jangan lupa save video ni. Argan oil letak dekat area kening untuk senang blend concealer kening. Argan oil ni kalau siapa yang muka dia kering, pakai malam-malam sebelum tidur memang bagus. Boleh jadikan as a skincare juga. Okay, start daripada kening bawah. Buat ekor dia. Kening atas. Cantumkan dia. Fill in dekat dalam. Untuk tema colour maroon ni memang cantik sangat kalau you pakai lens colour brown-brown macam ni. Kalau kening you jenis serabut, tak cukup, tak rapi, you just guna set kening rapi Bihan ni je, 4 item. Guna yang ni settle. Memang kening you akan jadi macam cukup kening. Dan kita ada concealer dengan brush shape. Jangan cakap jangan nyawa. Nampak tak? Senang sangat-sangat kalau you ada set kening ni. Bulu memang tutup. Full coverage. Bahagian atas pula. Dia brush dia shape dia macam ni, dia tajam. Sebab tu senang nak buat shape. Selepas conceal, sebelum conceal, sharp kemas. Kita ambil brush dalam set kening rapi, blend sampailah dia nampak semua cerita nampak betul-betul. Siap. 4 item set kening rapi. Nampak tak kemas macam mana pakai set kening? Kalau hampa nak kening hampa kemas macam ni juga, kena ada set kening rapi. Dah siap kening semua, kita terus pakai primer gum. Primer gum ni untuk apa? Untuk gamkan you punya foundation dekat kulit you. So foundation akan tahan lagi lama, tak transfer, tak naik smiley line. I pakai 3 ke 5 pump ke keseluruhan muka. Tekstur dia gel. Lepas tu nanti kan dia akan grip foundation you dekat muka. And then kalau you ada pori-pori terbuka kan, dia ada efek blur. Memang muka you akan nampak flawless pakai dengan foundation malam pula, memang padu. Hampa tahu dah, adik ipar Bihan baru balik. Kan I bagi primer gum kat dia. Dia pihaknya I pakai primer gum dengan foundation. Dia kata apa? Kau best gila pakai primer gum dengan foundation. First time dia pakai, makeup dia tak crack langsung. Tahan daripada pagi sampai ke malam. Pergi berjalan hangat-hangat tu. Dia kata best gila. Dia kata, dengan tak melekit. Lepas tu muka dia jadi flawless. Makeup tahan lama. Sebelum ni dia cakap muka dia macam bercapuk. Lepas pakai primer gum dengan foundation malas, memang power dia cakap. Kita dengar ni seronok lah weh. Di orange ni I pakai orange corrector. Siapa yang ada mata-mata gelap tu kan, kena pakai orange corrector. Kalau tak, kalau you tak pakai, area yang gelap-gelap tu dia akan jadi kelabu. So ni memang penting untuk orang yang ada gelap-gelap, jeragat-jeragat, parut-parut hitam. Hard Shock ni dia cakap apa? Tahu tak, dia pakai mask, pakai primer gum dengan foundation malas. Weh, tak transfer dekat mask. Dia kata sebelum ni tak pernah merasa kulit secantik macam tu, makeup tahan lama. Pakai 2 benda ni je, primer gum dengan foundation malas. Memang menjadilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jangan celup. Pakai 1 celup saja untuk satu muka sebab foundation ni full coverage. Tengok dah, I tak celup kali kedua. Masya Allah tu. Banyak weh. Jangan pakai banyak-banyak dekat muka tau. Nampak macam kecil tapi tahan lama. Pakai dulu barulah hampa tahu berapa lama dia tahan. I pinjam puff yang dalam cushion foundation. Boleh juga kalau you nak tiru. Ambil blend. Puff ni tak payah lembapkan dah. Sebab tu I cakap walaupun satu celup, nampak tak coverage foundation malas ni macam mana? You boleh tengok sendiri finishing foundation malas mix dengan primer gum. Sangat cantik, sangat flawless. Full coverage, ada SPF 50. Full Bihan punya foundation malas. You all tengok betapa cantiknya finishing primer gum dengan foundation malas ni. Macam telur kupas. Next step, I pakai lip and cheek cotton candy ni sekali dengan brush Bihan bagi. Yang ini kita buat jadi blusher tanam. Yang ini juga kita buat jadi base eyeshadow. Untung boleh jadi lip tint, lip matte sekali. Oh dah tekstur dia baldu. Kalau dia cantik, lepas tu kan bila you apply, you buat macam ni kat mulut. Mulut you sangat lembut. So sesuai untuk orang yang mulut kering. Kita pakai atas mata sekali buat eyeshadow base. Sebab kali ni I nak makeup pink-pink. Jom kita tengok senang blend ke tak lip and cheek cotton candy ni. Sangat senang blend ya. Boleh buat blusher tanam, boleh buat jadikan letak kat mulut as lip matte. Weh, colour dia cantik weh. Dia macam colour pink yang natural. Blend atas mata. Dengan hanya satu benda, lip and cheek cotton candy ni boleh buat bagi muka you berseri macam ni. Untunglah kalau you beli. Next step, ni pakai loose powder Bihan. Loose powder ada macam translucent tau. Maksud semua jenis kulit boleh pakai. Ni loose powder Bihan. Ya Allah, gebunya. Bila you dah set dengan loose powder, so muka you takkan lagi transfer. Kena pakai loose powder untuk lock you punya makeup. Next step, I akan pakai bedak foundation Bihan. I akan pakai bawah mata. Nak bagi dia lagi nampak kemas kita punya makeup. Macam Mak Andam yang makeup.
Sedangkan kita make up sendiri je. Dah cukup, tak payah tambah apa dah. Jom kita shading. I ambil makeup palette behind brown edition, sebelah shimmer dia ni. Yang ni brown, betul-betul brown. Yang boleh jadikan as a shading hidung. Hidung mancung. Next pakai blusher. Next makeup palette behind color pink edition. Kita ambil yang color soft pink ni dulu. Buat base color. Wait, I nak bagi tahu, hampa tiru je sebiji makeup yang I buat ni. Confirm memang jadi. Sebab I punya cara memang sangat senang. I ambil dia punya shimmer. Pink color. Ya Allah, cantiknya. Masya Allah. Pakai eyeliner. Ya Allah, eyeshadow tu dah siap tau. I tak mau tambah apa-apa lagi dah. I pakai eyeliner putih bawah mata. I buat agiosal. I pakai mascara. Lock pakai setting spray. Highlighter behind. Pakai highlighter sikit. I pakai lip matte raya behind. This one coat kek lapis. I nak ombrekan dengan coat lontong. Lip matte coat lontong. Lip gloss. I'm done. Next, you all nak Bihan buat makeup raya tema kali apa pula? Komen dekat ruangan komen. Dan jangan lupa komen sikit makeup ni. Love ke tak love? Bye-bye.